demi RM20,000. Korang rasa possible ke? Mungkin sekarang ni korang fikir, mungkin aku boleh kan demi $20,000. Tapi korang bayangkanlah, orang-orang yang masuk, yang join survival game Macamé Manor ni, aku rasa benda sama juga. Diorang ada krisis duit, diorang memang betul-betul nak duit, dan diorang rasa macam aku boleh buat ni, aku boleh buat. Tahan 8 hingga 10 jam je, mungkin tak lama mana pun, dalam sehari je aku kena tunggu kan. Mungkin boleh kot. Masuk-masuk je. Korang tahu tak, sepanjang program survival game Macamé Manor ni, tak ada satu peserta pun yang sampai ke level yang akhir. Means tak ada siapa yang dapat bertahan sehingga 8 hingga 10 jam tu. Semua berhenti setengah jalan, menyerah, give up, dengan badan yang penuh dengan luka, dengan trauma yang sangat teruk. Duit tak dapat, sakit dan trauma yang korang dapat. Anything else you want to say to anybody out there in TV land? Look at me. It's not fun. It's no fun. You're just beat, aren't you? And nothing even happened. You didn't do anything. Sebab benda ni bukan kontroversi, benda ni bukan konspirasi. Sebab cerita-cerita ni memang diceritakan oleh peserta-peserta Macamé Manor tu sendiri. Memang bukan cerita urban legend ke apa. Benda-benda ni memang experience peserta-peserta tu sendiri. Tak adalah peserta-peserta tu mati dalam tu ke apa. Tak. Memang diorang kata diorang ditorture dalam tu. Memang diorang balik dengan trauma, dengan depressed, macam-macam lah jadi bila diorang habis je main game tu. Ada satu lagi benda yang aku nak tambah. Dikatakan staff Ras Macamé ni yang bekerja dekat Macamé Manor Haunted House ni, semuanya bekas-bekas banduan ataupun bekas-bekas penjenayah. So kat situ memang diorang boleh relate lah kenapa staff-staff dia ni memang tak bagi mercy, no mercy langsung, tak bagi belas kasihan langsung dekat peserta-peserta. Korang fikirlah, korang buat program $20,000 tu banyak kot. Takkan korang nak bagi senang-senang je kat peserta kan. Memang korang akan kena torture gila-gila lah dalam tu. Disebabkan Ras Macamé buat idea gila yang macam ni, ramailah yang gelarkan dia psychopath, gila. Satu lagi, disebabkan diorang punya program ni dengar bunyi mesin, bunyi jeritan-jeritan ni, buatkan jiran-jiran kawasan tu tak selesa tau. Macam terdisturb lah dengan benda tu. Macam scary, menyeramkan kan, macam terganggu lah. So diorang pakat-pakat buat petition supaya Macamé Manor Haunted House ni ditutup. Dipendekkan cerita, pada tahun 2020 secara rasminya Macamé Manor Haunted House ni ditutup, officially close pada tahun 2020.